sepak takraw dunia yang berakhir semalam tiba-tiba meletup. Bukan kemeriahan atau kejayaannya, tapi lebih mendedahkan semula kelemahan Malaysia dalam sukan sepak takraw. Hampir sama dengan bola sepak, sukan sepak takraw kini meraba-rabi dalam kemerosotan. Jalan paling mudah, pemain dipersalahkan. Setelah seminggu berlangsungnya kejuaraan dunia di Kuala Terengganu, tiba-tiba isu takraw negara hangat di kekalahan Malaysia di tangan Thailand dan Indonesia. Kesihan pemain takraw negara terus dilabel lemah, tak tahan tekanan, gugup dan gagal. Dari orang atas sampai jurulatih Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM, semuanya kecewa dengan pemain. Seluruh negara pun tahu. Laporan segera dituntut Annie dengan prestasi hambat Malaysia menjelang Sukan SEA di Laos Disember ini dan Sukan Asia di Guangzhou tahun depan. Namun siapa pula mendengar suara pemain? Jawapannya, tiada siapa. Yang penting bagi PSM, kegagalan di Terengganu disebabkan pemain. Apapun PSM tidak boleh lari daripada tanggungjawabnya. Adakah benar-benar skuad kebangsaan ketika ini kelompok pemain yang terbaik di Malaysia? Jika tidak, mengapa jadi begitu? Dan seperti FAM dalam bola sepak, PSM sedang berdepan krisis bakat tanpa rangka pembangunan yang jitu di peringkat akar undi. Justru jalan paling mudah, salahkan pemain. Masalah takraw dan bola sepak hampir sama saja. Tamat dua kejohanan Piala Sudirman dan terbuka paham fokus badminton negara kini kepada tiga kejohanan bulan ini. Terbuka Singapura, terbuka Indonesia dan Grand Prix emas terbuka Malaysia. Sah akan beraksi Indonesia dan Grand Prix Malaysia, penampilan Chong Wei di terbuka Singapura bagaimanapun masih menjadi tanda jaya. Pro dan kontra tiga kejohanan berturut-turut selama 3 minggu diambil kira dari sudut kecergasan bagi mengelak kecederaan menjelang kejohanan dunia Ogos depan. Dengan keputusan BAM petang tadi, Chong Wei akan beraksi mempertahankan kejuaraan yang dilakarnya tahun lalu. Apapun Chong Wei sedar, Lindan bakal menantinya di Indonesia. Lebih kurang, tapi memang dia attacking lagi bahaya. Tapi memang sekarang dia lawan saya kurang attacking. Macam mana kita mau dia macam attacking dan macam mana break dia rhythm. Macam mana kita mau baca dia main game. And sekarang kita memang saya lawan dia memang mau patient lah. Kali terakhir Chong Wei menang ke atas Lindan adalah pada Super Series terbuka Switzerland Mac lalu selepas tewas di Olimpik dan All England. Jurulatih China, Indonesia atau dari mana pun, kesannya tak akan ke mana jika sikap pemain tempatan tidak mahu berubah. Yang pasti, saranan supaya ambil jurulatih terbaik dari China akan terus diperkatakan oleh banyak pihak demi meningkatkan mutu badminton negara. Menurut Rashid, misi mencari pengganti Lee Chong Wei bukan berdasarkan kepada jurulatih semata-mata. Cadangan mengambil jurulatih dari China juga bukan satu jaminan. Walaupun dari China bukan jurulatih sembarangan yang mampu menaikkan tahap badminton Malaysia. Kalau China tu yang kualitinya, yang pengalamannya ada dalam skuad nasional China, mungkin kita boleh timba pengalaman kat situ lah. Tetapi kalau selain daripada itu, kalau setakat ex players yang selepas retire, saya rasa tak cukup berkesan lah. Hikmat jurulatih dari China juga tidak mampu membawa perubahan jika pemain Malaysia masih dengan sikap lamanya. Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB mengingatkan ahli sukan tempatan supaya ada perancangan selepas karier. Ia bagi memastikan mereka tidak menanggung beban yang keterlaluan selepas menamatkan kerjaya sebagai atlet. Pengerusi Yayasan Kebajikan Atlet YAKIB, Datuk Paduka Mumtaz Jaafar berjanji yayasan itu akan berusaha sedaya mungkin membantu bekas atlet yang kurang bernasib baik. Semalam YAKIB sempat meninjau keadaan terkini bekas jago angkat berat Salma Ali yang mengidap kencing manis. Jauh berbeza ketika berbadan sasa selaku juara Asia Tenggara 1979. Biarpun dalam kepayahan, Salma 55 tahun masih bersemangat mengimbas nostalgia di Stadium Jalan Raja Mudi ini, tempatnya melakukan persiapan untuk kejohanan antarabangsa. Dalam pada itu, trend baru dalam sukan paintball beraksi di kawasan Dusun Buah Belimbing dan Durian. Sambutannya hangat pada kejohanan Starfresh Agro Paintball 2009 yang berlangsung di Jalan Seremban, Kuala Pilah Sabtu lalu. Kejohanan dirasmikan Expo Pelancongan Perpaduan Kebudayaan, Kesenian, Warisan dan Adat Istiadat Melayu Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Razak
Azikair. Turut berlangsung baru-baru ini anugerah belia peringkat wilayah persekutuan. Ia satu pengiktirafan kepada belia sebagai golongan yang berkualiti, berketerampilan dan berdaya saing. Anugerah utama yang dipertandingkan adalah Anugerah Perdana Pertubuhan Belia yang telah dimenangi pasukan pengangkat Kelana C, Daerah Batu. Pemenang berjaya membawa pulang wang tunai RM5,000 dan bantuan aktiviti sebanyak RM10,000. 3 kategori lain turut dipertandingkan, iaitu Anugerah Kepimpinan, Kesukarelawan dan Keusahawanan Belia yang masing-masing membawa pulang RM3,000. Majlis ini dirasmikan Menteri Wilayah Persekutuan, Datuk Raja Nong Cik Raja Zainal Abidin. Sementara itu, pelumba jalan kaki kebangsaan Muhammad Syahrul Haizi antara yang mengambil bahagian pada kejohanan anjuran Persatuan Olahraga Amatur Wilayah Persekutuan FTAAA di Putrajaya pagi semalam. Selain acara 20 km terbuka lelaki yang disertai Syahrul, 5 lagi kategori yang dipertandingkan. Wanita terbuka 20 km, lelaki dan wanita terbuka 10 km dan remaja 5 km. Cuaca amat baik pada pagi ini dan sambutan untuk penyertaan sangat baik daripada peringkat sekolah. Syahrul berharap kejohanan seperti ini mampu melatih pelapis negara menghadapi saingan lebih besar. Minggu kedua tenis